Sudah-sudahlah Tun M. Berehat, banyakkan ibadah, kurangkan bercakap. Sebab bimbang nanti dekat akhirat besok muflis. Dekat akhirat kerana kenyataan-kenyataan yang sentiasa menyimpang dan songsang. Kita sekarang ini berada di bawah naungan Amerika Syarikat. Bermakna bahawa kita tidak bebas lagi. Kita tidak merdeka lagi. Tidak ada sebarang klausa dalam ART itu yang memberi status Bumi Putra kepada syarikat asing. Tidak ada. Yang kedua, klausa Public Service Obligation. Macam pendidikan, pembiayaan, dasar Bumi Putra diteruskan melalui MARA, Petronas, PME dan yang lain-lain. Diteruskan. Mana satu yang dipotong, mana satu yang dibuang. Tun Mahathir tak dapat nyatakan dengannya ni sebab dia hanya bercakap kosong. Dia tak mau ulang apa yang berlaku seperti mana Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih itu penyerahan yang terlalu mudah yang sekarang ini diam oleh rakan-rakan sebelah sana. Perkara 153, kuasa parlimen dan ruang perundangan Malaysia kekal utuh. ART tidak usik perkara yang asas dalam Perlembagaan 153 ini. Nampak? Dan memang mereka nampak sebenarnya, tapi mereka sengaja nak merosakkan pemikiran rakyat Malaysia. Maklumlah, sebelum pada dia jatuh, dia nak jatuhkan orang lain dulu. Sebelum pada dia ditendang, dia nak tendang orang lain dulu. Itu cara Tun M yang memang kita kenal sejak pada dulu. Betul? Pecah rekod lagi. Rekod apa yang pecah ni? Perdagangan Oktober yang pecah rekod lagi. Perdagangan, ekspor dan import negara kita telah melonjak ke paras tertinggi dalam sejarah. Ekspor kita meningkat sebanyak 15.7% tahun ke tahun, mencecah 148.3 bilion ringgit. Dan ingat, 200 bilion ekspor negara ke US. Apa akan jadi kalau dengan tarif 25%? Takkah dia yang merosakkan negara? Takkah dia yang merosakkan usahawan Malaysia? Takkah dia merosakkan usahawan Bumi Putra, usahawan Melayu? Sekiranya 200 bilion itu dengan tarif 25%. Nampak? Sebab itu isu art ini, perjanjian timbal balas tarif ini tak payah nak dipolitikkan. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.